Assalamualaikum, welcome to Follow BMX YouTube channel. So, baru-baru ni kita digemparkan dengan berita BMX Freestyle masuk SUKMA. Dalam SUKMA nanti, kategori BMX Freestyle ni ada dua lah, ada park dengan flatland, akan dipertandingkan di dalam kejohanan SUKMA, kejuaraan SUKMA nanti. Sekarang rider-rider sekarang semua tengah berusaha untuk masuk ke SUKMA. Sekarang so far belum ada pemilihan lagi untuk atlet-atlet bagi mewakilkan diri untuk setiap negeri. Untuk rider-rider yang akan bertanding kat SUKMA ni hari ni, aku nak buat macam tutorial, tapi bukan tutorial sangat. Hari ni mungkin episod ni kita cerita sedikit teori pasal basic trick. Untuk episod ni aku nak ceritakan pasal technicalities yang ada dalam BMX flatland. Korang yang mana yang nak compete SUKMA boleh tengok video ni, fokus. Aku akan share dengan korang apa dia technical dalam flatland ni. Okay, untuk episod kali ni aku nak cerita technical scuffing. Dia ibarat macam kalau manusia nak berjalan, dia kena merangkak dulu. Jadi dalam BMX flatland ni, kalau kita nak menggerakkan basikal, kita guna teknik scuffing. So daripada scuffing tu lah nanti dia upgrade daripada scuffing. So basic scuffing ni sangat-sangat basic yang rider-rider baru kena kuasai. Kebanyakan rider-rider yang akan join SUKMA ni nanti adalah rider-rider baru yang baru lagi riding, baru lagi belajar trik-trik. So korang kena kuasai basic trik untuk membantu korang belajar trik yang lebih susah dengan lebih mudah lah. Itu adalah trik scuffing yang pertama, memang sangat mudah. Biasanya rider akan ambil masa tak sampai seminggu untuk dapatkan. Dan trik ni sangat basic lah, sebab kalau korang tengok tadi kita belajar balancing dengan dua tayar masih dekat atas tanah, dekat atas lantai lah. Dan lagi satu, yang tu adalah basic untuk scuffing, tarik tayar ke belakang. So kita tarik dia jalan ke belakang. Untuk trik scuffing yang kedua ni, nama dia Funky Chicken. Ini biasanya memang ikut turutan lah, daripada 500 tadi kita belajar Funky Chicken pula. Funky Chicken ni perbezaan dengan trik tadi tu adalah dia scuffing tolak ke depan, tayar ke depan. So jadi bagus untuk rider baru belajar untuk unlock cara kita gerakkan basikal dengan cara tolak tayar ke depan. Tadi kita belajar yang ke belakang, ini kita belajar tolak ke depan pula. Jom aku tunjuk korang macam mana. Trik nombor 3, scuffing. So dia tak jauh beza sebenarnya, senang. Lepas dah dapat Funky Chicken mesti boleh buat crack packer. Beza dia masuk ke dalam je. So guys, selepas crack packer kita try belajar kaki silang pula, cross footed kita panggil. Yang ni sedikit susah lah, dia makin lama makin susah. Funky Chicken cross footed. Pas cross-footed Funky Chicken, kita boleh belajar yang belah dalam pula. Sama macam Funky Chicken tadi, kita belajar yang belah dalam, nama dia crack packer. So ni belah dalam, nama dia cross-footed elephant glide kot. Untuk trik ni korang boleh masuk dengan cara mudah macam ni.
Next basic trick scuffing, elephant glide. Selepas elephant glide, kita ada half packer. Half packer ni beza sikit daripada trick yang sebelum ni. Trick sebelum ni kita masih pegang handle lagi. So half packer dia pelik sikit, kita tak pegang handle, kita pakai kaki je. Kita pakai kaki dengan tip kita akan pegang. So of course lah, half packer ni antara trick yang susah dan point tinggi. Trik scuffing masih lagi trik depan, tapi kali ni kita belajar try scuff ke belakang pula. Ini dia car cruiser. Itu car cruiser. So next kita ada hand 5 backward scuffing. Alright guys, itulah dia trik front yard scuffing. Itu antara contoh-contoh trik depan lah, kita panggil trik depan, maknanya menggunakan roda depan untuk scuffing. Ada banyak lagi yang ada trik scuffing front wheel ni, tapi yang saya tunjukkan tu adalah trik-trik yang kebiasaannya orang belajar. Sekarang kita move on to back wheel punya scuffing trick. Let's go. The first trick scuffing yang dia akan belajar adalah light yard. Selepas light yard, kita boleh tukar kepada back yard. Senang je, dia tukar position tangan je, handle. Tukar handle macam ni. Ini back yard. Okay, back yard. Seterusnya saya sarankan untuk belajar kebus. Sama je, dia punya cara scuffing sama, cuma beza dia light yard tu kita pegang handle, so kebus kita pegang pack. So dia beza dia panjang dan pendek, pack even pendek. Itu dia. Jadi trik kebus ni dia sama juga yang macam light yard dia ada back yard. So kebus ni dia ada panggil apa? Drum truck, scuff. Rasanya pedulikan pasal nama. So saya tunjuk cara je lah. Tukar tangan, masuk. Okay, itu dia. Alright guys, itu saja trik-trik scuffing untuk tingkat permulaan ni yang saya dapat tunjukkan. So pentingnya trik scuffing ni untuk rider-rider baru adalah untuk kita belajar bike control, untuk bike control untuk berbeza-beza kedudukan badan. Alright guys, sampai di situ sajalah video tutorial kali ni. Itu ada
sekarang aku kat rumah pasal tadi nak habiskan video closing dekat tempat riding tadi, tiba-tiba bateri mic pula habis. So aku sambung kat sini je lah. Okay, harap video ni berguna untuk korang, especially yang nak bertanding untuk layakkan diri ke peringkat Sukma nanti. Ini adalah basic trick yang orang kata kena kuasai lah. Itu pendapat aku dan juga experience. Aku bercakap berdasarkan experience aku lalui sepanjang aku sebagai seorang rider. There is no right or wrong daripada pengongsian aku ni. Tak ada salah, tak ada betul. Ini adalah perkongsian aku berdasarkan perjalanan hidup aku sebagai seorang rider lah. So orang tanya kenapa, macam mana kau boleh dapat trik cepat apa semua tu. Yang aku share kat korang ni benda yang aku buat. Completekan basic trick dulu, jangan terlalu gopoh untuk dapatkan. Biasalah rider baru sekarang ni dia more tu nak main trik-trik spinning, gliding apa semua kan. Tiba-tiba nak main macam pro kan. Tapi pada aku, nasihat aku lah, belajar daripada basic. Aku harap korang enjoy dengan video aku kali ni. Dan insyaAllah kalau benda ni bagus, korang komen, like, jangan lupa yang belum subscribe tu subscribe. Dan kalau benda konten ni bagus, aku akan share lagi. Mungkin aku punya plan memang nak ceritakan tentang technicalities in BMX Flatland ni step by step. So untuk episode kali ni kita start dengan scuffing lah. Maybe next episode kita moving on to scuffing juga, tapi scuffing yang boleh spinning. Dia scuffing tapi dia spinning. Bila macam contoh trik neck circle, mega spin, semua tu lah. Nanti aku akan demonstrate apa-apa trik yang aku ada je lah. And sampai di sini saja video ni. InsyaAllah kita jumpa episode akan datang. Dan bye. Assalamualaikum.